Kalau laki tepi ni bujar rancak syok main. Makan. Nak arah lucu. Strike. Woo! Yeah! Assalamualaikum. Mesti hampa cari di mana aku. Sebenarnya aku di sini. Okey, aku pakai wireless mic. Kita test. Okey, hari ni aku nak berkayak di Bukit Merah. Kami bertiga. Aku bersama Amir Razak dan juga Mubin Saad, Syekh Idaman. So kita target cari toman lah kot. Tengok toman lah, sebarau ke kalau ada. Apapun jom lah. Kita tengok apa hasil hari ni, okey? Bismillahirrahmanirrahim. Tu dah nampak hujan tu. Awan tu. Masa aku dua mai tadi nampak belah sana. Dia ingat angin tolak kat tu, dia mai kot ni pula. Aku cakap dengan netizen. Boleh menyahut pula. Ha. Ni mama ni berkali-kali dia ambil tepi lembut lah. Tak kena, ambil lagi. Ambil lagi, tak angkat. Ambil lagi, tak angkat. Apa bubus tu. Tension dia kalau kena toman macam ni. Kalau ending dia naik juga tak apa. Ni kena ada kesudah, tak boleh lah hilang. Yo, ibu naik. Ibu naik tang tu. Ui, habis aku. Oh, dia buat masuk tu. Strike. Strike guys, strike. Alhamdulillah. Yes. Setelah lamanya aku cuba, akhirnya membuahkan hasil. Woo. Tu dia guys. Mama toman. Alhamdulillah, mama toman. Kena pasik kok.
Aduh, makan spinnerbait. Aku pujuk apa lama. Duk kena 4-5 tompok tang ni. Nasib baik naik kat sekok. Ni dalam berapa cm ni? Berapa gram? Ni penimbang tak nampak. Tak cik lah, 8 pound. 8 pound saja, tak besar pun. Okay, ibu toman. Mama toman. Mana nak dah ni? Dia tu. Dia dekat ibu. Ikut ibu. Ikut ibu dah. Ikut nak. Thank you. Nanti kita jumpa lagi. Allah. Lucu. Aduh. Duduk dekok. Lari. Strike lagi. Strike lagi kau kedua. Yang sama ikan kedua. Alhamdulillah. Ni toman lem tu. Ni kali hijau. Alhamdulillah. Yes! 2 ekor. Alhamdulillah guys. Padu 2 ekor tempat yang sama. Toman kedua guys, toman kedua. Ni tak apa besar. Tapi kalau hijau. Cantik tu. Cantik toman kedua. Alhamdulillah. 2 ekor ni. Mantap lah. So toman ni kecil, ibu ni kecil sikit daripada tadi. Tadi 8 pound, hari ni aku rasa 6 pound saja. Dia kecil daripada tadi. Kalau dia hijau. Tak pasti ni apa-apa, tak pasti. Sebab tadi kat anak tu nampak macam ada ibu, ada toman lain pula duduk naik. Mungkin tu ibu ke atau apa pun duduk sekeliling dia, aku tak pasti lah. Ada banyak anak tang ni. Aduh, tak tahu lah. Tapi aku try release, aku nak release lah. Lepas tu try main tengok yang tu, aku ada induk lagi ke. Okay, macam ni. Ikan toman kedua. Thank you. Thank you toman kedua. Alhamdulillah. 2 ekor ni. Induk 2 ekor. Induk 2 ekor. Mantap lah. Mobil saat ada tang tu, aku tak tahu lah apa hasil mereka. Aku tinggal mereka berpisah mereka lama. 2-3 jam ke apa. Aku duduk main tang ni. So kita tengok apa pula yang ada. Sekejap lagi.
makan. Nak arah lucu. Arah ni masuk tekan bawah kayu. Dia ni buih dia. Aduh. Lari bawah kayu. Aduh. Anak berlambak. Siapa kata tak ada anak? Sayang, 3 ekor tidak. Masuk bawah kayu macam mana tu, tak boleh ukap kot. Tak boleh nak ukap lah, tekan macam tu. Tengok dia kembali kepada anak dia tak. Kita try pujuk lagi. Okay guys, jom kami nak carga balik lah. Nak gerak balik lah. Pasalnya takat ni lah kot. Aku boleh 2 ekor mama. Tadi daripada jauh nampak Mubin boleh sekok. Member kita Amir Razak kompau. Tapi apa pun tak apalah. Alhamdulillah hari ni ada rezeki jugalah. Ada game-game. Mama banyak. Anak berlambak. Malah aku terlepas tadi berapa kali. Aku pun tak tahu. Terlepas banyak kali kok. Lucut lah. Makan tak lekat lah. Macam-macam. Tapi yang landed naik 2 ekor. Apa pun kita akan jumpa lagi lah next time. Okay. Bye. Assalamualaikum. Ciao.